Aku check kelayakan dulu. Kau boleh buat tak boleh buat. Aku ada beberapa sub-sales property aku beli. Tapi kalau kau ada kelayakan aku boleh buat lah. Dia macam ni lah. Dia macam this is all about business. Bukan aku tak boleh nak layan kau 100%. Betul. Kalau kau tak ada kelayakan, dia macam ni, kau tempatkan diri kau tu kat aku. Kita mencari makan ni. Kita cari makan. Kau kena faham, aku buat bisnes. Sebab aku dah cakap, aku yang mengamalkan konsep masa 24 jam. Kalau 31 hari suntuk tu aku dah tutup abang. Minta maaf dah tutup. Terima kasih. Kalau satu hari suntuk sorry lah aku tak pernah expect ada distraction tu. Tak apa, standard podcast aku memang kita ada distraction. Akan ada distraction. Okay, faham. Tak ada lah. So the thing is ramai orang salah faham. Kadang-kadang kalau nak buat dia macam ni, aku jenis orang yang kalau kau faham lah, sebab aku macam aku cakap dia, aku mengamal konsep masa. Aku sangat strict dengan masa. Kalau orang tu lambat ke lambat 30 minit aku memang caw, 15 minit aku caw, sebab aku memang sayang masa aku. Sebab semua benda dalam dunia ni insya-Allah aku boleh beli. Masa je aku tak boleh beli. Kau kena faham, aku value masa aku.